Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya tuan-tuan Reza dari MIH Reka dan Bina Sdn Berhad. Baik tuan-tuan, hari ini saya berada di Batu Kikir, Kuala Pilah. Seperti yang tuan-tuan boleh lihatlah rumah di hadapan saya ni tuan-tuan. Rumah ni telah siap dibina ya tuan-tuan. Sebelum tu saya nak ucapkan tahniah kepada Puan Azalilah kerana berjaya memiliki sebuah rumah idaman. Dan terima kasih juga kepada Puan Azalilah kerana menggunakan perkhidmatan kami di MIH Reka dan Bina Sdn Berhad untuk membina rumah idaman Puan. Baik tuan-tuan, sekarang ini kita tengok di bahagian depan dahulu ya. Ini bahagian depan. Rumah ni tuan-tuan terletak di Batu Kikir, Kuala Pilah. Rumah ni keluasan dia adalah 31 kaki darab dengan 56 kaki dengan total keluasan dia adalah 1193 kaki persegi lah. Rumah ni tuan-tuan dia ada 4 bilik berserta dengan 2 bilik air. Baik tuan-tuan, kita review di bahagian sisi kiri rumah dahulu. Tuan-tuan boleh lihat rumah ni ya tuan-tuan. Di bahagian luar ni tuan-tuan ada teres, tu ada 2 pintu entrance lah yang boleh masuk ke bahagian dalam. Baik tuan-tuan, konsep binaan kita ya tuan-tuan dekat MIH kita menggunakan batu merah. Kita menggunakan batu merah sebagai bahan binaan kita, dan konsep binaan kita tuan-tuan adalah bertangga dengan ketinggian tangga adalah 1.5 kaki lah. Tuan-tuan boleh lihat atap yang kita gunakan tuan-tuan, kita menggunakan atap genting Saga Legenda ya tuan-tuan, dengan kecurunan dia adalah 30 degree. Baik tuan-tuan, untuk di bahagian luar ya tuan-tuan, kemasan di bahagian luar seperti yang tuan-tuan boleh lihat di bahagian sisi kiri rumah ni, seperti coping, syaraf tank berserta dengan groove line ni tuan-tuan, kita beri secara percuma saja ya tuan-tuan. Tiada kos yang dikenakan lah. Dan juga tuan-tuan boleh lihat longkang perimeter sekeliling rumah ni tuan-tuan, kita berikan longkang perimeter secara percuma yang memang dah termasuk dekat dalam package yang kita berikan lah. Untuk pemilihan cat di bahagian luar rumah kita beri 3 pemilihan cat, iaitu kita menggunakan cat Nippon Paint Weatherbond di bahagian luar. Baik tuan-tuan, sekarang ini kita berada di bahagian belakang rumah lah. Ini pandangan bahagian belakang rumah. Owner Puan Azalilah telah upgrade pintu kepada pintu safety door, iaitu jenama Nest ya tuan-tuan. Dia menggunakan jenama Nest. Macam biasa tuan-tuan, semua entrance nak masuk bertangga ya tuan-tuan, dengan ketinggian dia adalah 1.5 kaki lah. Ini daripada sisi pandangan belakang. Okay, untuk tingkap ya tuan-tuan, tingkap kita menggunakan tingkap casement. Dan ini di bahagian sisi kiri rumah lah. Tuan-tuan boleh lihat ya. Cantik warna ni ya tuan-tuan ya. 3 pemilihan warna dipilih. Baik, kita terus ke bahagian hadapan. Untuk makluman tuan-tuan, jika tuan-tuan ingin melawat tapak kami yang masih ongoing ataupun yang telah siap, tuan-tuan boleh hubungi kami dan kita akan bagi location untuk yang terdekat untuk tuan-tuan melawat lah. Andai kata tuan-tuan berminat nak tengok hasil kerja kita, tuan-tuan boleh hubungi kami dan terus minta detail ataupun location yang berdekatan dengan tuan-tuan. Baik tuan-tuan, kita dekat MIH kita berikan 2 pipe secara percuma sahaja di bahagian luar. Baik, ini adalah pandangan hadapan ya. Okey tuan-tuan, tingkap ni tuan-tuan telah di-upgrade kepada sizing 2x6 lah. Baik tuan-tuan, kita terus ke bahagian dalam lah. Kita masuk dulu. Okey, untuk bahagian teres ni ya tuan-tuan, ukuran teres ni adalah 116 kaki ya. Daripada pintu hadapan ni sampailah ke belakang, keluasan dia adalah 116 kaki persegi. Dan tuan-tuan, walaupun di bahagian teres ya tuan-tuan, saya tunjukkan sikit, kita berikan plaster ceiling berserta dengan cornice ya tuan-tuan, yang mana cornice ni berukuran 4 inci lah. Jadi setiap pintu ni tuan-tuan, pintu belakang, pintu hadapan dan satu lagi akses pintu ni telah di-upgrade kepada pintu safety door, satu layer lah. Yang mana yang di hadapan ni adalah kita berikan 2 daun, dan itu diminta untuk kita letakkan 1 daun sajalah. Okey, baik tuan-tuan, kita masuk ke bahagian dalam dahulu ya. Baik tuan-tuan, sekarang ini kita berada di bahagian dining area ya. Untuk bahagian dining area ni, keluasan dia adalah 9x12 kaki. Dan juga di bahagian living area sana ya tuan-tuan, itu bahagian living area, keluasan dia adalah 13x13 lah. Untuk di bahagian ruang tamu ni tuan-tuan, untuk bahagian dalam rumah, ketinggian yang kita berikan adalah 11.5 kaki lah. Dan kita kemaskan di bahagian ceiling menggunakan plaster ceiling ya tuan-tuan, berserta dengan cornice 4 inci. Jadi inilah pemandangan di bahagian dalam rumah Puan Azalilah.
Baik tuan-tuan, ini adalah di bahagian dapur. Yang mana keluasan bahagian kitchen ni tuan-tuan adalah 10 kali 11 lah. Di sini terdapat satu tabletop berserta dengan backstage yang kita berikan secara percuma saja tuan-tuan. Untuk panjang tabletop ni ukuran dia adalah 12 kaki. Ya, kita berikan backsplash ni secara percuma saja ya tuan-tuan. Tak ada kos yang dikenakan ke atas tuan-tuan. Dan ada satu ruangan di bahagian sini iaitu laundry area. Yang mana keluasan laundry ni adalah 10 kali 5 lah. Tengok di bahagian atas, kita di bahagian setiap ruang ya tuan-tuan, kecuali di bahagian tandas, kita beri plastic ceiling berserta dengan cornice. Untuk bahagian tandas, kita tak berikan cornice. Okey, baik, kita terus ke bahagian dining area. Okey, untuk DB box ni tuan-tuan, owner telah upgrade kepada 3 phase ya. Yang mana kita berikan single phase. Jika tuan-tuan harga binaan tuan-tuan bawah 250,000, kita berikan satu single phase. Tapi atas daripada 250,000, kita berikan 3 phase lah. Jadi rumah ni tuan-tuan ada 4 bilik berserta dengan 2 bilik air lah. Ini di bahagian hall dia tuan-tuan. Bahagian living area dia dengan keluasan 13x13. Untuk pengetahuan tuan-tuan, kita dekat MIH kita berikan point-point wiring lampu dan kipas. Memang kita dah sediakan point-point wiring. Baik, kita tengok kepada bilik yang keempat dahulu Untuk pintu tuan-tuan, kita pakai pintu molded door. Ini adalah pintu molded door yang keras. Okay, ini adalah keluasan bilik yang keempat iaitu 10x10 lah. Seperti yang saya katakan sebelum tadi, di setiap bilik kita bagi satu tingkap tuan-tuan. Untuk switch, kita pakai switch jenama Siemens. Tuan boleh lihatlah, kita pakai jenama Siemens. Baik, kita terus kepada bilik yang ketiga dahulu. Rumah ni tuan-tuan akan diserah hari inilah kunci dia. Alhamdulillah rumah ni telah siap. Dan akan diserah kepada Puan Azalilah. Untuk keluasan bilik yang ketiga ni, keluasan dia adalah 11x10. Dan ada tambahan wiring lah. Itu adalah tambahan wiring aircon. Okay, kita tengok kepada bilik air yang kedua dahulu. Untuk bilik air ni tuan-tuan, owner telah upgrade pintu kepada pintu swing door. Bilik air ni sangat luas tuan-tuan. Tuan-tuan boleh lihatlah. Luasan bilik air ni adalah 5x7. Di mana setiap bilik air tuan-tuan, kita bagi pemasangan tiles penuh daripada atas sehinggalah bawah. Dan kita berikan basic sanitary iaitu shower head, toilet bowl berserta dengan face wash. Kita ada kos tambahan yang akan dikenakan lah. Baik, itu adalah di bilik air yang kedua. Kita tengok kepada bilik master bedroom dahulu. Ini adalah bilik master bedroom dia. Okay. Untuk keluasan bilik master bedroom, keluasan dia adalah 10x12 lah. Ini bilik pertama Untuk bilik pertama ni tuan-tuan, ada tambahan wiring. Minta kita untuk tambah wiring. Kita terus kepada bilik yang ketiga tuan-tuan. Bilik yang kedua tuan-tuan, minta maaf. Untuk bilik yang kedua tuan-tuan, keluasan dia sama dengan bilik yang pertama iaitu 12x10 lah. Dia lebih melebar ke belakang. Ini adalah keluasan dia. Untuk tiles tuan-tuan, kita berikan tiles. Kita berikan pemasangan tiles yang memang dah include dengan harga RM142 sekaki tu tuan-tuan. Tapi ini mengikut spek yang kita berikan lah. Andai kata melebihi spek yang kita berikan, ada tambahan yang akan dikenakan lah. Baik, ini adalah bilik air yang pertama iaitu dengan ukuran 7x5 tuan-tuan. Untuk pintu ni tuan-tuan telah di-upgrade kepada pintu bifold door. Seperti biasa tuan-tuan, di setiap bilik air kita berikan pemasangan tiles penuh daripada atas sehinggalah bawah. Dan ketinggian bilik air tuan-tuan kita berikan 9 kaki Jadi itulah sedikit di bahagian dalam. Jika tuan-tuan nak bertanya ataupun berminat nak bina rumah bersama kami di MIH Reka dan Bina Sdn Bhd, tuan-tuan boleh PM kami lah. Dan andai kata tuan-tuan berminat nak melawat tapak yang telah kami bina, tuan-tuan boleh minta nombor kepada kami, tekan nombor di link, dan juga boleh minta location yang berdekatan dengan tuan-tuan dan perempuan. Tak ada masalah tuan-tuan. Jadi sekadar itu sahaja tuan-tuan. Kami di MIH, kami reka dan bina mengikut cita rasa tuan-tuan. Assalamualaikum, sekadar itu sahaja. Saya Reza dari MIH Reka dan Bina Sdn Bhd. Sehingga kita berjumpa lagi di next video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.